Hai, selamat petang dan salam sejahtera. Okey, sekarang Mami ada dekat Darul Aman Perdana. Ada satu lot banglo nak jual lah dalam 550 ke bawah macam tu lah. Actually kalau ikut value 590 macam tu lah, sebab rumah ni dia dah decoration, dah extend. Yang ni unit ni dia tak facing dengan rumah orang, okey. Dan kiri kanan dia pun ada lebihan tanah lah dalam 10 kaki macam tu. Nah, tengok. Okey. Ini lot banglo. So, ni dia punya parking oh. Keluasan parking dia. Okey, yang ni okey. Okey. Ni. Okey, ini. Okey, sekarang Mami akan tunjuk bahagian dalam . Okey. Ada mungkin owner akan tinggal beberapa furniture lah untuk apa? Tinggal kat sini. So kira anggap macam free gift lah. Sini ruang dapur. Okey, dia siap kitchen cabinet. Okey. Kitchen cabinet. So grill siap. So ada lebihan belakang lagi 10 kaki macam tu. So okey. Ini okey, bilik ruang bilik. Yang ni tandas. Okey, tandas. Okey, ini bilik. Okey. Ini yang semua. Okey. Dia dah siap built-in cabinet. Jadi cantik lah. Kemungkinan besar yang ni tak boleh ditanggalkan. Owner mungkin akan simpan lah macam tu.